Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Dania. Dan saya Nurhan Humaira, wartawan Impers TV PSS SK Inter Perdana, melaporkan dari Balai Ilmu Tuan Hamzah SK Inter Perdana sempena Majlis Khatam Al-Quran tahun 6 sesi akademik 2025. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا. Majlis pada hari ini diadakan bagi meraihkan murid-murid tahun 6 yang telah berjaya menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Yang penuh keberkatan ini turut dihadiri pentadbir, guru-guru dan para murid tahun 6. Antara pengisian termasuklah bacaan surah terpilih, selawat, doa khatam serta penyampaian sijil kepada peserta. Moga kembali di dalam petunjuknya, kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita, kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Penganjuran majlis ini turut membawa beberapa objektif penting, antaranya menyemai kecintaan murid terhadap Al-Quran dan mengelakkan mereka terus membaca dengan istiqamah. Seterusnya, membentuk sahsiah dan akhlak yang baik melalui penghayatan ayat-ayat suci Al-Quran. كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا. Bersama saya Encik Kara Jasmine YDP PIBG. Pada pendapat YDP, apakah peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak untuk lebih menciptakan Al-Quran? Baik. Pada pandangan saya sebenarnya ibu bapa perlulah cakna dengan keadaan semasa, kerananya hari ini kata-kata ramai telah boleh membaca Al-Quran dan juga tamat Iqra' di usia yang awal. Jadi peranan ibu bapa adalah sentiasa memantau anak-anak, ya, dan jika boleh hantarlah anak-anak ke kelas Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid di surau. Sebab sekarang ni banyak masjid yang surau sekarang ni pun dia buat kelas Al-Quran, baca Al-Quran dengan percuma. Dan sekiranya yang berkemampuan mungkinlah boleh menghantar ke tempat-tempat tempat-tempat swasta kelas membaca Al-Quran. Sekiranya tak mampu boleh pergi ke sekolah maupun ke surau atau masjid lah untuk mendalami dan juga mempelajari ilmu Al-Quran itu. InsyaAllah. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هداية. Sekian laporan kami untuk Majlis Khatam Al-Quran tahun 6 sesi akademik. Saya Arisa Dania. Dan saya Nurhan Humaira melaporkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا kekalkan Al-Quran sebagai imam kita.